Fatih wahai Raja Babajang. Fatih adalah Datuk Khalid. Disuruh Raja Nan Panjang datang kemari. Membawa iris di jerana serta pinang selengkapnya. Oh, Datuk Khalid yang kemuliaan. Terangkan sejelas-jelasnya apa maksud datang kemari. Apa perkabaran ingin dirundingi agar senang di dalam hati, tenteram dalam pikiran. Begini tuanku. Sebabnya Fatih datang kemari ini adalah untuk meminang Sabah yang halus. Bagi dijodohkan dengan Raja Nan Panjang. Kerana Sabah yang halus tidak punya pakcik lagi, maka pada tuanku lah rundingan akan selesai. Jika begitulah kata Datuk, silalah Datuk menunggu dahulu. Kata sendiri better berlaki, kata bersama better mapakati. Muafakat bersama bondanya sabar. Jika kain putih hendak dipakai, biarlah dilebihkan perguntingan. Asalkan maksudnya boleh sampai, lama atau lambat, Fatih rakikan. Wahai adinda Sultan Kalibai, Bunda bagi diri Sabah yang halus. Kanda, Ada yang terfikirkan bagi diri Kanda itu tentang diri Sabah yang halus. Sudah dewasa dia ini, bertambah cantik pula nampaknya. Kawan yang sebaya dengannya, semua sudah punya anak. Adinda, jika kita carikan jodoh baginya, bagaimana pula pendapat adinda? apakah sudah ada junjungan yang nampak oleh Kanda? Katakanlah pada adinda. Yang nampak adalah Raja Nan Panjang menjadi raja di Baik Bumi. Orang kaya dan sakti pula. Oh ya, Datuk Khalid tadi telah datang membawa sirih. Raja Nan Panjang, kata Kanda. Iyalah, kawan selapis ketiduran ketika kami masih kecil-kecil. Akan halnya Raja Nan Panjang. Dialah yang berada di hatinya. Dialah yang bertumpan di matanya. Kanda, isterinya ramai sekali seorang. Seluruh penduduk
saja. Biarlah menantu adiknya ni orang yang tak berbangsa. Jika begitu kata dia, bahawalah tanda akan maksudnya. Katakanlah pada Tok Khalid bahawa apa yang diinginkannya tidak akan diberi. Tetapi hati-hati kanda berunding. Pandai-pandailah kanda mengaturkan bicara. Ingat, jangan sampai bersinggung pada hati orang. Bapak dia ni elok-elok, jika tak dia orang kampung, dikatanya kita ni memilih-milih. Janganlah sekanda gundah gulana. Perkara sekanda ini akan menjadi rahsia. Beginilah Datuk Khalid. Anak orang di kebun tembakau hendak pergi ke Panyalangan. Kata Datuk, inginkan ikan, umpan dibawa tidak sepadan. Anak orang di Kubang Baralik hendak pergi ke Tabik Patah. Bukannya better orang memilih. Kenapa umpan tidak bergetar? Anak orang di Tabik Patah hendak pergi ke Tanjung Alam. Memang umpan tidak bergetar. Patik ketembak dengan sumpitan. Amboi Datuk. Anak orang di Tanjung Alam hendak pergi ke Bukit Berapi. Dah tembak dengan sumpitan, burung membumbung ke atas. Bagaimana lagi? Tuanku, jangan diduga tuanku. Duduk padanya. Ini jawapan daripada aku. Anak orang di Bukit Berapit hendak pergi ke Pulau Ketam. Burung membumbung ke atas langit, patik lepaskan asap hitam. Di sanalah burung patik dapat. Datuk. Itu belum tentu lagi, Datuk. Anak orang di Pulau Ketam hendak pergi ke Tanjung Bau. Dapat lepaskan asap hitam, burung menetam dalam laut. Bagaimana lagi akan laku? Burung menyelam di situ.
TV jauhkan.